insyaallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik. Tadi dah sini jauh sampai. Kalau tak sampai, tak payah salah. Ini tak. Apa dah kata? Kita salah. Okey, baik. Sekarang bila agenda menyebut Muhammad Syafiq bin Sulaiman Pulon, sebut saya. Kemudian teruskan dengan lapas yang lain. Okay, bila dah bersedia, saya minta semua yang hadir ini memberi fokus kepada lapas ijaz dan kabul yang tidak akan dilaksanakan dari Dr. Tanda. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan. Silakan. Muhammad Syafiq bin Sulaiman Pulon. Aku nikahkan engkau dengan kakak aku Nur Fatini Amilah binti Suhaimi dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Fatini Amilah binti Suhaimi dengan mas kawinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali nafas je. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya kepada-Mu ya Allah. Salawat dan salam datang dengan besar kami Nabi Muhammad SAW atas seluruh ahli keluarga baginda dan juga para sahabat baginda. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada pagi yang barokah ini ya Allah, semata-mata kebaikan pasangan suami isteri Muhammad Syafiq bin Sulaiman Pulon dan istrinya Nur Fatini Amilah binti Suhaimi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, keampunan-Mu dan rezeki-Mu yang luas kepada pasangan suami isteri ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perkahwinan mereka ini sebagai asbab untuk mengikatkan hati-hati di antara kedua mereka dengan ikatan kasih sayang yang berkekalan sehingga ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah juga perkahwinan ini sebagai asbab untuk persatukan hati-hati di antara kedua keluarga ini ya Allah dengan ikatan kasih sayang yang berkekalan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah alam rumah tangga pengantin ini, suami isteri ini, dengan kurniakan kepada mereka keturunan yang baik-baik, anak-anak yang baik-baik, anak-anak yang soleh dan solehat, yang nantinya akan menjadi penyejuk mata kepada mereka berdua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan pengantin ini, urusan ahli keluarga pengantin ini ya Allah, urusan kami semua, urusan dunia kami, urusan akhirat kami ya Allah. Lindungilah pengantin ini dan juga kami semua ya Allah dari sebarang wabak penyakit, dari sebarang musibah, dari sebarang asap dan sengketa dari kalangan manusia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa menjadikan solat yang berkualiti, khususnya solat di awal waktunya, solat yang khusyuk di dalam